Tonwall keluarkan plan baru. Tapi macam mana nak tukar? Macam mana ni? Halo guys, kepada anda yang ingin upgrade plan anda yang lebih wow, ada dua langkah yang anda boleh ikuti. Pertama, buka Tonwall Apps 2.0. Yang ni, yang baru ni, yang cantik, sleek, handsome, melecun macam kau. Tapi itulah kau. Langkah seterusnya, tekan subscribe button ni kat sini, dekat laman utama apps. Di dalam tab plan FU, anda boleh pilih plan FU yang sesuai dengan korang. Macam ni, plan FU 50. Lepas tu, korang tekan subscribe. Nanti dia akan keluar pop-up macam ni. Bila dia keluar pop-up macam ni, tekan je proceed. Settle! Jika anda memang dah ada langganan sebelum ni, plan lama serta baki data yang tinggal akan terhapus secara automatik dengan langganan plan data baru ni. Dah banyak data macam ni, senanglah saya nak buat call dengan bini-bini saya nanti tanpa rasa risau. Saya harap video ini dapat membantu anda semua. Jadi, jangan lupa share kepada rakan-rakan anda ya. Kalau ada apa-apa persoalan, komen di ruangan di bawah. Bye! Semua lucu apa semua ni. Lepas tu korang yang